Jaga bom, jaga bom, jaga bom. Ya, aku jaga budak ni, budak ni. Jaga, jap. Jangan mati, jangan mati, jangan mati. Aduh, mati pula. Hai, kau ni dah tahu beban tak payah masuk tim aku lah. Kau ni... Aish, beban betul lah. Penat lah macam ni. Adam. Oh, Adam. Apa dia? Sini je tolong Mak. Yelah, Adam datang. Macam mana nak merekod Mana Adam ni? Ha, Adam. Inilah sebab Adam kalah tadi. Macam mana ni Macam nak rekod ni? Mak tak tahu. Apa pula ni? Kamera dah lah buruk. Jangan mengarut lah buat video macam ni. Kalau kamera macam Khairul Amin tu tak apalah juga. Buat malu Adam je kalau kawan tengok macam ni. Alah, tak apalah. Mak ni nak kongsi ilmu buat pahala. Bukannya diorang kisah pun. Kamera canggih ke tak canggih ke, sama je. Yelah, Adam rekodkan cepat. Okey. Dah mula rekod ke? Okey. Okey, hai. Assalamualaikum semua. Ni kalau aku muat naik ni, mesti viral punya. Jadi, mula kita Laman. punya... Arsenal lawan Manchester City 2-1. Oh ya? Kau tengok? Tengok. Live? Hmm. Weh, tak boleh tengok. Betul kan? Oh. Aduh, sakitlah. Oh, kau ke yang baling. Maaf, tak sengaja. Korang mainlah dulu. Dah tengok belum video viral aku? Video yang kau kena kecam tu. Mana ada kena kecam. Diorang sokong aku lah. Diorang ingat video tu lawak kot. Video viral. Sokong? Kau tak baca habis ke? Ramai kecam kau tu tak? Biasalah netizen. Kejam nak sokong, kejap kecam. Biasa. Aku tak suruh pun dia masuk video tu. Dia yang nak masuk. Dia suruh aku rakam. Masalahnya kau ejek dia. Mana adab kau sebagai anak? Tak sangka pun kau macam ni. Dah lah, malas lah. Manusia jenis apa kau ni? Mak sendiri pun kau bahan. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya, si Rizal. Baru-baru ini, itulah video seorang anak muda telah memalukan ibunya sendiri. Video ini menerima jutaan tontonan serta reaksi yang berbeza dalam kalangan netizen. Kesian kan tengok ibu-ibu zaman sekarang. Kalau anak saya macam tu, tak tahulah nak buat apa dah. Kadang-kadang teknologi ni yang membuatkan kita lupa satu perkara penting, iaitu adab. Kesian mak dia. Budak zaman sekarang. Ya Allah, apa aku dah buat ni? Aku dah kecewakan mak aku. Comel lah. Hai. Bertemu lagi kita pada hari ini bersama saya, Dia apa ni? si Rizal. Baru-baru ini, itulah video seorang anak muda telah memalukan ibunya sendiri. Baru-baru ini, itulah video seorang anak muda telah memalukan ibunya sendiri. Video ini menerima jutaan tontonan serta reaksi yang Ni berbeza aku. dalam kalangan netizen. Adam. Ibu-ibu zaman sekarang, teknologi ni yang membuat kita lupa satu perkara penting. Apa dia Adam buat macam ni? Awak. Kalaulah awak masih ada, mesti semua takkan jadi macam ni. Mesti Adam akan jadi anak yang baik. Adam. Adam tahu Adam banyak buat salah dekat mak. Adam dah mungkir janji dengan ayah. Tak apa Adam. Mak maafkan kamu. Adam dah buat mak nangis. Adam janji Adam akan berubah. Mungkin mak yang salah didik kamu. Tak mak. Ni semua salah Adam. Adam deraka dekat mak. Adam deraka dekat mak dan ayah. Lepas ni Adam janji Adam akan
jadi anak yang baik. Adam akan banggakan Mak setiap hari. Mak doakan Adam. Ya, Mak akan doakan kamu, Adam. Okey, episod kita hari ni lain sikit sebab tetamu kita bukan orang biasa-biasa. Dia bukan je pelajar tapi developer muda yang tengah naik sekarang. Dan pelik lagi, kita jemput sekali mak dia datang. Jadi mari kita sambut Adam dan Puan Aziza. Assalamualaikum Adam, Puan Aziza. Macam yang kita semua tahu, Adam ni bukan orang calang-calang. Dia telah membangunkan aplikasi yang telah membantu ibu-ibu tunggal di luar sana. Aplikasi yang dikenali sebagai The CEO Mom, kan Adam? Betul. Aplikasi ni saya namakan CEO Mom sebab saya membina aplikasi ni untuk membantu bisnes kecil mak saya. Lepas tu CEO Mom ni telah membantu ramai ibu-ibu tunggal kat luar sana untuk menjalankan bisnes mereka. Ilmu di hati itu kompas, Mak. Teknologi itu sayapnya. Adam janji, Adam akan gunakan sayap ni untuk bawa kita terbang tinggi. Bukan untuk jatuh lagi. Terima kasih, Mak, kerana selalu berada di samping Adam. Adam sayang, Mak.